Assalamualaikum, hai. Okey, hari ni aku tengok cerita balas balik. Cerita yang dilakonkan oleh, cerita ni kisah apa? Sebenarnya cerita ni cerita kisah penyiasatan. Dia pasal selepas watak Roslan yang dilakonkan oleh Tony Yusof mati, dibunuh. Aku mula dengan apa yang best mengenai filem ni. First thing first, of course, lakonan Syukri Yahya sangat best bagi aku dalam cerita ni kan. Perkembangan plot cerita ni dia pada awalnya setiap orang disyaki ataupun suspek kan, kita apa yang membuatkan cerita ni tak berapa nak best. First thing first, bagi aku dia punya colour grading sebenarnya sangat fail Bukan apa yang juga yang tak best, dia tak ada something yang orang kata. Lepas tu bila dah masuk second act dan dia dah reveal siapa yang membunuh tu, kau dah start rasa banyak benda. Credit scene tu bagi aku dia sangat-sangat membantu plot ataupun membantu ending dia. Kau buat rasa macam kat sini macam something yang agak